Assalamualaikum, hello guys. Pada video kali ini saya ingin kongsikan pengalaman saya naik pengangkutan awam dari Georgetown ke Ipoh. Saya akan naik feri dari Pangkalan Raja Tun Uda, Georgetown ke Butterworth seberang sana. Lepas tu kita naik komuter pergi langsung ke Ipoh. Kekerapannya kalau waktu puncak 20 minit pagi dengan petang. Kalau waktu biasa setiap setengah jam. Jadi kita akan terus tukar naik komuter dengan kereta api. Nah, saya ceramah depan kita nak pergi ketian. Option yang lebih murah, komuter. Akhirnya setelah 2 jam sampai juga. Ini satu pengalaman yang tak berapa nak best. Separuh jalan kena berdiri, lepas tu tiba-tiba dah mabuk pula ke kiri ke kanan dia punya komuter. Tapi tak apa, tu satu, apa orang panggil, satu benda yang baru untuk saya. Nak ulangi balik pengalaman ni agak kena fikir 2-3 kali dulu. Sekarang saya dah sampai Ipoh. Terima kasih kerana menonton video ni dan terima kasih bersama saya lalui sama pengalaman menaiki public transport dari Penang ke Ipoh. Tapi saya tak recommended lah anda buat macam tu sebab macam menyusahkan sikit. Lebih baik anda naik perkhidmatan yang lain.